Oke guys, jadi Kinseliti baru tegangkan rantai. Oke. Jadi ini Kinseliti pakai brake disc belakang, oke. 125Z. Sport rim Kinseliti pakai sport rim 3 batang Singapore. Jadi rantai dah kendur teruk. Oke. Jadi Kinseliti dah tegang kan? Ni Kinseliti pakai penegang rantai, oke. Untuk bagi supaya kalau waktu kita bawa jalan jauh, dia kendur kan, rantai kendur habis tapi tak tercabut sebab kita pakai ni, nampak? Jadi kalau dia terlalu kendur, dia boleh tercabut tu, bahaya, okey. Jadi ni tak risau dah. Jadi sprocket dah jadi bulan tapi boleh pakai lagi. Kinseliti pakai minyak rantai ni, brand Haji Racing. Dia tak terlalu, orang panggil apa, terlalu cair. Kalau cair habis ni, habis rantai. Yang ni dia melekat terus dekat rantai. Kita sembuh kan, dia tu melekat. Contoh macam ni, nampak? Dia tak meleleh. Ni Kinseliti dah isi lah tadi, nampak putih habis kan. Lepas dah isi tu, kawan-kawan masa nak isi tu, kawan-kawan pusing macam ni, tu kawan-kawan sembuh. Kawan-kawan sembuh. Cara guna tu lah, pusing macam ni, tu kawan-kawan sembuh. Macam tu. Lepas tu pusing kan dah bagi dia serap, ok. Minyak tu serap dalam o-ring rantai. Jadi Kinseliti bagi tahu, kalau Kinseliti sharekan lagi ilmu, kalau kawan-kawan punya tayar depan, ok, bunga masih lagi banyak kan. Jadi untuk elak daripada kawan-kawan punya tayar tu membazir, ok, kawan-kawan boleh tukar tayar depan isi belakang. Ni tayar depan ni, tayar belakang dah botak, ok. Jadi jimat dah. Kawan-kawan punya tayar tak ada dah, duduk depan bunga banyak tapi dah expired. Kalau biar lama nanti risau, bahaya, boleh meletup tayar, ok. Daripada dia duduk depan bunga banyak tak guna, masa tayar kawan-kawan belakang dah botak, tayar yang baru tu letak depan, yang lama tayar depan letak belakang, bagi habis, ok. Kalau expired pun dia tak membazir, ok. Jadi sempat lah, ok. Kalau dah nak dekat expired juga atau dah expired nak pakai juga, sempat lah dia habis belakang tu, ok. Tapi kalau bagus pakai tayar yang tak expired lah, okay? Untuk elak daripada meletup. Sebab resiko kalau pakai tayar lama. Kalau tayar baru tu tak habis lagi expired dia, kawan-kawan boleh letak tayar depan, letak belakang. Tayar baru letak belah depan lah, macam tu. Nanti kalau tayar yang lama ni dah botak, ambil tayar depan letak belakang. Tayar baru letak depan balik, macam tu. Okay? Semoga bermanfaat. Jadi setakat ini saja perkongsian Kinseliti. Jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Jika belum subscribe, boleh tekan subscribe, like, komen dan share yang terbaik, ok. Setting motor dengan betul supaya top speed ada. Pergi.